Ini adalah sedikit peringatannya for part 2 speaking muet. It's not a presentation. Ianya bukanlah satu pembentangan. Ianya adalah perbincangan, discussion. Jadi jangan macam yang sudah sampai tanya tu dia cakap Assalamualaikum, bla 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 bla. Tak payah. Kamu sedang berbincang. Macam naturally berbincang, macam mengumpat gitu. Discuss as many points as you can. Memanglah macam 8 hingga 12 minit tu sebenarnya tak panjang kalau setiap orang mau cakap 5 poin tu kan. Tapi as many points as you can. Mungkin kau sempat bincang tu 3 poin satu orang atau 4. Kadang-kadang kau terlampau banyak perbincangan tinggal 2 saja. Tak apalah, yang pentingnya lebih dari 1. Lepas tu elaborate tu as much as you can. Give specific example. Example tu kau explain lagi. So always justify your choices. Contohnya kau cakap kau agree ataupun disagree ataupun kau cakap I'm not sure about that because mesti ada because. Habis tu bila sudah bincang semuanya and you always justify, you always give examples, you always elaborate and explain, you have to choose the points that all of you have discussed the most. Janganlah macam kamu bincang semua macam 1, 2, 3. Tiba-tiba kamu pilih 4. Tak logik lah begitu. Mestilah pilih sesuatu yang memang semua orang ada cakap. Semua orang ada sebut. Dia ada sentuh masa dia punya perbincangan tu. Janganlah yang pilih yang paling sikit dicakap tu lah, itulah yang dipilih. Tak logik. Okay?